Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita pergi bahagian log audit terlebih dahulu. Di bahagian log audit, kita akan tengok report tentang status admin booking cancellation bila. Nampak tak? Tadi kan kita ada buat cancellation pada pukul 4.07. Kemudian telegram notification bila. Okey, kita boleh tengok error dan sebagainya. Jadi kalau misalkan anda ada error, okey, jadi anda boleh bagi tahu pada saya ataupun Sir Ashraf. So kami akan cek pada sistem log audit ataupun anda boleh screenshot page ini dan hantar kepada kami. Ataupun anda klik saja muat turun. Okey, laporan log audit akan diberikan. Okey, jadi kemudian hantar saja kepada kami lah. Jadi log audit ni juga kita boleh padam log audit, kita boleh muat turun, kita boleh tapis dan sebagainya. Okey, ini contoh log audit yang kita telah pun export lah. Jadi tak ada masalah, anda abaikan saja. Yang paling penting daripada sini, nanti kalau ada apa-apa masalah, screenshot saja page ini. Okey, kita pergi kepada bahagian terakhir, iaitu pada bahagian pengguna. Okey, di bahagian pengguna ni maksudnya adalah siapa sahaja yang boleh login ke admin panel. Ini admin panel kita panggil. Dan di dalam bahagian pengguna, kita ada dua level. Yang pertama level admin. Okay, level admin ni level yang anda login sekarang ni. Anda boleh tambah bilik, anda boleh tambah guru, anda boleh tambah cuti. Untuk level guru biasa ataupun bahasa mudah kita panggil view only mode lah untuk guru ni. Untuk guru ni, akses dia login dan dia hanya boleh tengok saja. Dia tak boleh tambah guru, tak boleh buat apa-apa. Kalau anda nak tambah admin lagi, contoh kita nak tambah lagi satu admin. Okey, saya nak tambah nama penuh katakan untuk pengetua lah. Okey. Ali pengetua. Okay, email katakan pengetua alais.bilik.my. Okay, kata laluan admin 123 juga. Admin 123. Okay, peranan dia apa? Peranan dia pengetua, katakan kita nak bagi dia akses penuh. Jadi dia boleh buat semua benda macam kita buat. Klik saja admin akses penuh dan kita simpan pengguna. Okey. Nampaknya saya aktifkan password strong password, tak ada masalah. Jadi anda kena masukkan password yang ada uppercase, lowercase and at least one symbol lah. Jadi kita akan buat password kita macam ni. Contoh admin 123 hashtag. Ini contoh saja. Sebab di sini saya aktifkan fungsi strong password, jadi tak boleh admin 123. Kita kena buat strong password lah. Okey. Masukkan semula tadi password tadi. Okey. Kita simpan pengguna. Nampak tak? Jadi kita dah berjaya buat lagi satu login untuk pengetua. Pengetua. Dan dekat sini dia boleh tengok lah. Nanti bila dia login dia boleh tengok berapa banyak. Kalau dia nak tambah bilik, dia nak tambah cuti dan sebagainya. Okey, cuba kita login dengan details pengetua. Okay, nampak tak tadi? Pengetua alais bilik.my. Password dia tadi yang kita buat tadi lah. Admin 123 hashtag. Nampak? Bila kita login as pengetua, Ali pengetua, dia boleh buat semua benda macam kita buat. Boleh tambah bilik, boleh tambah guru baru dan sebagainya. Okay, sekarang ni kita log out. Okay, kita tukar akses pengetua ni tadi kepada akses guru only. Contoh saya login balik halaman admin tadi, bilik.my, password admin 123. Okay, sekarang ni saya nak ubah bilik.my admin 1234. Tadi kita dah ubah password, lupa jadi admin 1234. Nanti saya akan ubah semula password jadi admin 123 lah. Sekejap saya ubah password dulu. Tetapan di bahagian keselamatan, kata laluan semasa admin 1234, saya ubah kepada password lama yang saya berikan kepada anda, iaitu admin 123. Admin 123 untuk anda test sistem. Okey. Baiklah, kita kembali balik, iaitu kita nak ubah akses level pengetua tadi. Sekejap kita tunggu dia loading dulu. Okey, kita pergi bahagian pengguna.
Okay, sekarang ni saya nak bagi pengetua ni, Encik Ali pengetua ni, dia boleh login tetapi dia hanya boleh tengok saja. So saya klik pada bahagian edit. Okey, saya buat akses dia sebagai guru, iaitu lihat sahaja. Okey, saya simpan kemas kini pengguna. Okay, sekarang ni cuba kita login balik. Nampak tak Ali pengetua dia dah jadi guru. Kita login balik dengan akses Ali pengetua ni tadi. Kita masukkan emailnya, pengetua, alias.my, kata laluan tadi yang kita pakai admin 123 hashtag, log masuk. Nampak tak? Jadi kalau kita bagi dia akses sebagai lihat saja, dia tidak boleh buat apa-apa di bahagian bilik. Nampak? Tidak tersedia button tambah bilik. Dia hanya boleh cetak QR code. Dia hanya boleh lihat details bilik. Dia hanya boleh lihat report harian, report mingguan dan sebagainya. Bahagian tempahan. Nampak? Untuk tempahan akan datang, dia tidak boleh membatalkan tempahan. Nampak? Tidak ada fungsi untuk batalkan tempahan akan datang. Untuk bahagian guru, dia tidak boleh delete guru. Dia hanya boleh lihat guru saja dan dia tidak boleh menambah guru. Bahagian cuti dan blok, dia tidak boleh delete cuti, dia tidak boleh tambah cuti. Bahagian kalender tidak apalah. Bahagian kalender dia boleh tengok semua benda. Boleh tengok jadual. Bahagian laporan pun dia boleh generate laporan. Maksudnya di bahagian pengguna tadi tu, baiklah saya login balik. Admin alias bilik.my, password admin 123. Di bahagian pengguna ni, contohnya anda nak bagi akses ni kepada 2 orang ataupun 3 orang yang boleh pegang admin panel ni. Tak ada masalah, anda boleh klik saja bahagian pengurusan pengguna. Baiklah, itu saja video tutorial setakat ni. Terima kasih banyak. Kalau ada apa-apa soalan boleh bertanya di dalam grup. Assalamualaikum.